Assalamualaikum. Hari ini anda bersama dengan Melissa untuk live kita dengan topik hari ini iaitu pilihan rantai tangan untuk batal air semayang. Sebab apa? Sebab kita dah tiba musim perkahwinan, betul tak? Setiap minggu ada je orang kahwin, orang bertunang kan. Jadi inilah topik untuk anda di mana anda dapat pilih pilihan rantai tangan untuk batal air semayang. Sebenarnya dekat depan Mel ni banyak sangat-sangat koleksi-koleksi yang ada. Anda boleh request mana-mana item yang anda nak tengok. Sebab hari ini walaupun topik kita berkaitan dengan batal air semayang, tapi mungkin anda boleh sahaja nak request nak tengok rantai tangan apa sekalipun. Dan yang paling penting sekali, harga emas kita dah turun. Harga emas dah turun daripada semalam. Jadi adalah harga emas turun. Lepas tu kita bagi lagi diskaun. Jadi this is your chance untuk anda dapatkan. Mungkin ada yang kata, alamak Mel, saya kahwin lambat lagi bulan 12 kan. Beli je dulu sekarang. Takut nanti design habis, takut nanti harga emas naik balik kan. Jadi better anda grab sahaja sekarang. Kalau nak tengok apa-apa koleksi, boleh sahaja komen di ruangan komen. Nanti Melissa akan reviewkan untuk anda. Dekat tangan Mel ni ada 3 rantai tangan. Kan 3 rantai tangan yang Mel buat stacking bersama. Okey, semuanya daripada koleksi Oro Italia 916. Okey, semuanya daripada koleksi Oro Italia 916 datangkan dengan 2 rona warna dekat situ. Datangkan dengan warna yellow gold dan juga warna white gold. Disertakan sekali dengan cincin dekat sini. Juga daripada Oro Italia 916. Kemudian kita ada juga rantai tangan yang datangkan dengan 3 warna yang digabungkan bersama, iaitu warna yellow gold, white gold dan juga warna rose gold. Bersama dengan cincin satu dekat sini. Gabungan warna yellow gold dan juga warna white gold. Kalau nak tahu harga emas, anda boleh komen. nak tahu harga emas, komen-komen banyak sikit. Okey, sebab harga emas hari ni memang macam wow, banyaknya less dia. Okey, banyak sangat less yang ada dekat sini. Dan juga untuk harga, kalau harga trade-in pula, untuk mutuk emas 999 adalah RM489. Untuk mutuk emas 916, RM448. Manakala untuk harga gold bar, untuk mutuk emas 999 berat 0.5 gram, kita ada harga RM321. Untuk mutuk emas, untuk 1 gram, iaitu RM614. Untuk 2.5 gram, iaitu RM1,521. Untuk harga dinar pula, 1 dinar iaitu RM2,398. Sebenarnya Mel nak bagi tahu yang dinar sekarang tengah sangat-sangat rendah. Yang nak berkahwin, nak dapat mas kahwin dinar tu cepat-cepatlah beli sekarang ya. Dinar tengah sangat-sangat rendah. Okey, harga emas hari ni, okey, kita tengok harga emas hari ni. Untuk mutuk emas 999, RM648. RM648 untuk mutuk emas 999 dan juga untuk mutuk emas 916 RM598. Wah. Patutlah Mel tengok daripada tadi bilik pameran Habib semuanya penuh. Semuanya penuh sebab berpusu-pusu ramai yang beli. Gaji dah masuk, harga emas turun. Combination yang sangat-sangat baik di situ ya. Dan hari ini lokasi live Mel berada di Habib Ampang 2. Okey, jadi kalau anda berdekatan dekat sini, jomlah singgah ke sini sebab apa yang Mel pakai hari ini semuanya available di Habib Ampang 2 ya, di bilik pameran Habib Ampang 2. Alright, cantik. Mutiara hati kata terima kasih. Saya yang cantik ke barang kemas yang cantik? Mestilah barang kemas. Kan? Gitu. Hi Starlo, selamat tengah hari. Diamond ring Aspire or Desire ada stok tak? Kita akan minta admin untuk checkkan untuk koleksi tersebut. Dina ada ready stock ke? Kita merasa ada. Kita cuba checkkan dekat dalam stok untuk Dina. Okey, kita akan checkkan stok untuk Dina. 916 berapa? Untuk mutuk emas 916 iaitu RM598. Untuk mutuk emas 999 RM648. Itu harga setelah kita tolakkan dengan potongan harga RM12. Jadi harga emas dah turun. Lepas tu kita bagi lagi less RM12. Kita bagi less lagi RM12. Jadi double kan? Double dekat situ. Gaji pula dah masuk. Gaji pula dah masuk. Inilah masanya. Cepat-cepat kena berkunjung dekat bilik pameran Habib ya. Okey, kalau dekat tangan Mel sekarang ni, ada koleksi rantai tangan datangkan dengan black rhodium di situ. Nampak tak ada black rhodium? Sama juga macam rantai leher Mel. Rantai leher Mel juga ada disertakan sekali dengan black rhodium dekat sini ya. Black rhodium ni masih lagi emas 916 Oro Italia, iaitu emas 916. Okey, cumanya warna dia gelap, warna dia hitam. Tapi adakah dia emas? Ya, dia masih lagi emas. Jadi kalau anda nak something yang different, then I would recommend you to go for something with black rhodium. Nampak tak dia macam ni?
Okey, sangat-sangat unik lah. Okey, design macam ni sangat-sangat unik. Daripada Oro Italia 916. Kalau yang ini design grande ni datangkan dengan berat 7 gram ke atas, harga RM4,800 ke atas, gabungan warna yellow gold, white gold, rose gold dan juga bersama dengan black rhodium jugalah. Okey, ni dia. Jangan pelik tau hari ni kenapa Mel pakai serba putih, sebab tajuk live kita kan berkenaan dengan perkahwinan, pernikahan. Jadi kena nampak macam suci dan murni. Macam tu. Okey, ini dia koleksi Stella dekat sini daripada Oro Italia 916. Kita letakkan dengan 3 warna, rose gold, yellow gold dan juga warna white gold. Letakkan dengan berat 7.3 gram. Okey, 7.3 gram, 17.5 cm. Harga lebih kurang RM4,600 ke atas. So this one harga lebih kurang samalah. This one RM4,800 ke atas. This one adalah RM4,600 ke atas. Kedua-duanya dalam saiz 17 cm. Okey, ini dia. So kalau stacking nampak cantik ke? Nampak cantik je. Jangan risau. Kalau Oro Italia 916 ni letak together, auto nampak cantik, auto nampak kemas. Macam tu. Okey, so this one boleh dijadikan sebagai rantai tangan batal ais mayang jugalah. Batal ais mayang ni orang kata dia kena something yang klasik, something yang timeless. Supaya kalau kita pakai sampai bila-bila pun masih lagi nampak in trend macam tu. Okey, jelas tak? Dua-dua cantik. Terima kasih. Okey. Trade-in 916 adalah RM448. Betul. Okey, trade-in 916 adalah RM448. Okey. Okey, ini dia untuk Starlone tadi, cincin yang anda inginkan. Okey, ini solitaire, koleksi mungkin ini dia. Daripada mutu emas adalah mutu emas 750, satu butir diamond. Okey, harga dalam lingkungan RM5,000 ke atas. Okey, RM5,000 ke atas. Tapi yang ni mungkin boleh lagi kita nak berikan diskaun kepada anda. Mungkin kena berkunjung dekat bilik pameran Habib lah. Macam tu nampak. This one is like a 0.3 carat. Okay, 0.3 carat. Okay, nak tengok cincin gelang. Cincin ke gelang? Cincin ke gelang? Kalau tengok koleksi cincin, boleh. Tapi sebentar lagi, boleh tak? Sebab tajuk kita hari ni berkenaan dengan rantai tangan batal ais mayang. Boleh tak kalau Mel tunjukkan rantai tangan dahulu? Nanti kalau kita ada masa ekstra, Mel akan tunjukkan kepada anda cincin dan juga gelang. Boleh tak? Okay, Granita bangle ada saiz XS tak? Granita bangle ada saiz XS tak? Yang itu kita akan check sebentar lagi. Sebab tajuk kita hari ini berkenaan rantai tangan. So, Mel akan kongsikan dengan anda koleksi rantai tangan. Cantiknya Stella single layer. Betul. Stella ramai yang kenal dia ada banyak layer. Betul tak? Tapi ada juga yang single layer. Kalau macam ni yang latest design. Satu warna sahaja, warna yellow gold. Ada 5 layer dekat sini. Berat dia 22 gram. Okey, harga dalam lingkungan RM13,000 ke atas, RM13,800 ke atas, 16.5 cm. Okey, this one adalah Stella yang Mel boleh katakan antara design yang OG. Design-design apa ni? Yang awal-awal dulu dikeluarkan. Ini dia. Okey, pada lingkungan harga RM4,600. Kebiasaannya batal ais mayang rantai tangan yang simple macam ni kan. Okey. Saiz apa tu? Yang ini saiz apa? Lupa pula bagi tahu. Saiz 15. Okey, saiz 15 yang ini. Alright, untuk belah kanan pula. Okey, untuk rantai tangan kanan dekat tangan kanan Mel ni. So yang ni Mel letakkan 3 dekat sini. Nak bagi tahu anda yang sebenarnya bila kita stackkan 3 tak nampak sarat pun. Bila kita tahu stackkan yang dia punya kelebaran dia tu tak lebar sangat. Macam just nice. Okay. Ini antara design yang paling ramai orang suka. Design baru. Dia macam wavy macam tu. Dia ada 2 layer. Ada yang 4 layer juga. So for this 2 layer, it's like very simple one. Kita datangkan dengan mutu emas 916 Oro Italia. Berat dia 8.7 gram. Harga dia RM5,500 ke atas. Okay, datangkan dengan 2 warna. Yellow gold dan juga warna white gold. Okay. RM5,500 ke atas, 17.5 cm untuk yang ini. Ramai sangat-sangat yang suka design ni. Kalau anda nak something yang boleh dikatakan agak unik juga sebab dia macam ada wavy macam tu kan. Boleh dapatkan design macam ni. Okay, for this one pula, kita datangkan dengan mutu emas adalah mutu emas 916 Oro Italia juga. Datangkan dengan berat 12 gram ya. 12 gram. This one juga adalah design yang baru. Okay.
Okey, 12 gram harga dia RM7,600 ke atas, 17 cm. Manakala this one adalah Stella juga sebenarnya. Okey, Stella juga sebenarnya. Dua warna yellow gold dan juga warna white gold. Berat 7.4 gram. Harga RM4,600 ke atas. RM4,600 ke atas. So ada 3 dekat tangan Mel. Okey, design yang sangat-sangat cantik, design yang memang boleh katakan mesra stacking. Mesra stacking. Okey, untuk Granita bangle size M. Ini size M, untuk size XS tak ada. Okey, untuk size XS tak ada, size M yang ada. Okey, Granita bangle. Dalam lingkungan harga untuk yang ini RM10,700 ke atas. Okey, ini dia double dua warna. Okey, warna yellow gold dan juga warna white gold. Alright, seterusnya kita akan tunjukkan lagi dekat anda. Kita ada juga rantai tangan yang macam ni. Okey, satu dinar dah habis dekat Habib Ampang 2. Half dinar sahaja yang available sekarang ni. Okey. Alright, yang ini datangkan dengan Oro Italia 916, datangkan dengan berat 56 gram. Kalau anda suka something yang memang wujud perkataan lain daripada yang lain tu, inilah dia. Okey. Sangat-sangat cantik, datangkan dengan dua warna. Dekat bahagian sini dua warna yellow gold dan juga warna white gold. Bila kita pusing, magic. Okey, yellow gold sahaja. Magic macam tu. Yang ini memang ramai orang suka juga. Lagi-lagi untuk mereka yang sukakan satu yang maximalist lah. Ini memang daripada jauh lagi dah boleh nampak. Kalau ada kenduri, siapa jadi tuan rumah kenduri, biasanya tuan rumah yang ekstra sikit kan. Tuan rumah kena pakai macam ni. Okey, kenduri pertama macam ni, majlis bertandang macam ni. Barulah meriah. Okey, yang ini anggaran harga dalam lingkungan. Sekejap, tak ada harga. Yang ini 56 gram. Sebentar ya, 56 gram daripada Oro Italia 916. Okey, dalam lingkungan harga RM35,000 lah. Okey, RM35,000. Ni 18 cm. Okey, nampak tak? Yang ni pun koleksi Stella. Okey, nampak tak? Warna dia, potongan dia memang sangat-sangat cantik. Beats Planet 18cm ada tak? Ada. Sekejap kita bawakan Beats Planet untuk 18 cm. Okey. Cincin tu cantik. Yang mana satu tu? Yang ini ke? Yang ini ke? Kalau Mel suka juga yang design macam ni. Nampak very klasik sikit tapi dengan sentuhan moden sebab dia ada macam double dua warna. Okey. Bila dia ada dua warna macam tu dan auto nampak mewah. Kan? Warna yellow gold dan juga warna white gold. Okey, datangkan dengan beratnya 2.7 gram, saiz 12, harga dia RM1,700 ke atas. Kalau cincin yang belah sini Mel-stack kan? Mel-stack kan sebab tajuk kita kan berkenaan dengan perkahwinan, pernikahan kan. So Mel saja letakkan dua cincin dekat sini. Mungkin merisik, mungkin berkahwin ataupun bertunang merisik kan. So cincin yang atas ni yang macam ada batu sikit ni. Okey, kalau yang ini datangkan dengan 1.4 gram, saiz 13, harga RM949. Siapa-siapa nak cincin bawah RM1,000 tu, ini dia RM949 sahaja. Screenshot sekarang. Semua habis. Untuk Beats Planet 18 cm semua dah habis. Dekat Habib Ampang 2. Okey, tapi kalau anda nak, mungkin anda boleh tanyalah dekat bilik pameran berhampiran dengan anda. Okey. Alright, ini dia RM949. Okey, ini dia. Kalau yang cincin bawah ni dia macam bersilang sikit. Dia macam layer sikit. Saiz 14. Okey, berat 1.4 gram pada harga RM1,400 ke atas. RM1,400 ke atas. Cincin bunga matahari betul. Okey, design markis ada tak? Admin boleh tak bawa lagi cincin yang macam ni? Okey, dia kena macam ni tau. Sebab dia ada dua yang almost sama. Okey. Okey. Alright, sekejap ya, Mel akan bawakan lagi. Kita nak design markis ataupun design-design lain yang kita boleh bawakan untuk anda. Okey, sekejap Mel akan tunjukkan lagi dekat anda koleksi rantai tangan. Kalau nak yang macam simple, mungkin anda nak rantai tangan batal air semayang anda simple sahaja, boleh juga ambil koleksi yang macam ni. Okey, nampak tak? Nampak macam tennis bracelet sikit. Nampak macam ada gabungan yellow gold dan juga warna white gold. Nampak macam ada diamond dekat situ. Kan? Daripada mutu emas 916, berat 8.7 gram, harga dia RM5,800 ke atas. RM5,800 ke atas. Ini dia.
Simple tapi memang nampak cantik. Kalau ini anda stackkan bersama dengan bangle ke, memang akan nampak wow. Okay, memang akan nampak wow sebab dia simple je. Dia simple sahaja tapi okay, cantik bila kita stackkan bersama. Sebab cutting dia tu. Okay, cutting dia tu kalau kita stackkan memang akan nampak cantik sahajalah. Okay, selain daripada tu, dekat tangan Mel ni, kita ada juga rantai tangan yang white gold macam ni. Mungkin anda nak something yang different. Mungkin nak something yang boleh, orang kata trendy design. Boleh ambil yang warna white gold macam ni lah untuk rantai tangan Batal Ais Maya. Okay, ni dia. Daripada mutu emas 916 Oro Italia, datangkan dengan berat 15.3 gram. Okay, 15.3 gram. Tak ada harga. Okay, datangkan dengan 3 layer. 15.34 gram, ini dia. Okay, 3 layer, warna white gold. Dalam lebih kurang RM10,000 ke atas. Yang ni memang padu lah. Yang ni memang puas hati. Orang kata puas hati pakai ni kan. Okay, nak tengok rantangan Grapheta 20 gram. Okay, sekejap kita minta admin untuk bawakan Grapheta 20 gram. Untuk mutu emas 916, hari ini adalah RM598. Manakala untuk mutu emas 999 adalah RM648. Okey, kita bawakan dahulu untuk anda Beats Planet. Okey, ini dia. Okey, Beats Planet ni tak ada yang exactly 18 cm, but apa yang dekat tangan Mel ni adalah 18.3 cm dan juga 17.5 cm. Okey, dalam lingkungan yang macam itulah. Okay, lingkungan yang macam tu. So this one kita ada Beats Planet yang berbentuk bujur. So untuk Beats Planet kita dah ada bulat dan juga bujur tau. Jadi anda boleh pilih. Anda boleh pilih lah nak yang bulat ke ataupun nak yang berbentuk oval. Okay, kalau yang macam ni, kalau yang macam daripada Oro Italia 916 dengan berat dia 13.91. Okay, 13.91. Yellow gold dan juga warna white gold dalam lingkungan harga RM9,000. Okey, yang dekat tangan Mel ni 18.3 cm. 18.3 cm. Memang tahu sekarang ni bukan setakat bukan setakat Cecilia tengah naik kan. Beats Planet tengah ramai orang cari. Betul. Jadi sebab itulah stok kami habis untuk Beats Planet. Jadi yang mana ada ni, yang ini je yang tinggal. Jadi kalau anda berkenaan, cepat-cepatlah beli sekarang. Okey. Nak Beats Planet 10 gram. Ada sebentar. Dekat tangan Mel ni ada 7 gram. Okey, dekat tangan Mel ni ada 7 gram. Datangkan dengan warna rose gold dan juga warna white gold. Okey, kita ada yellow gold, white gold, rose gold, white gold, yellow gold sahaja, white gold sahaja. Okey, this one 7 gram. Okey, 17.5 cm. 7.2 gram. Tolong kira 7.2 gram, mutu emas 916 Oro Italia. Dia 17.5 cm dalam anggaran harga RM4,500 macam tu. Okey, untuk Beats Planet ni kita ada pelbagai design, pelbagai warna lah macam saya cakapkan tadi. Okey, yang ni dalam lebih kurang RM10,000, di sana dalam lebih kurang RM7,000. Okey, untuk Beats Planet. Okey, Grapheta dah dapat ke? Okey, sebentar ya. Okey, untuk okey, sebentar. Beats Planet yang bulat. Beats Planet yang bulat. Yang bulat dah habis. Yang bulat dah habis. Sebab itulah saya cakap, tiba-tiba Beats Planet ni tengah viral balik. Walaupun, tapi Beats Planet ni memang tak pernah tak viral pun. Sebab apa, Beats Planet ni antara orang kata koleksi yang paling sentiasa viral, sentiasa in trend. Okey, untuk cincin yang lebih kurang sama macam cincin yang saya pakai, yang bunga ni. Okey, untuk design markis tak ada. Kita hanya ada design design yang ini je. Okey, oval. Satu lagi tu apa? Oval, petak dan juga rectangle. Yang macam ni je. Okey, yang macam ni sahaja yang ada. Alright, 1.8 gram ni anggaran harga dalam lebih kurang 1,300, 1,000. Ada pelbagai anggaran harga ni. Ada 1.5 gram, 1.5 gram RM1,000. Kalau 2 gram, kalau 2 gram 1,300. Kalau 1.8 gram mungkin 1,200. Pelbagai anggaran harga yang kita ada lah. Okey, yang dekat tangan Mel yang bunga ni, yang bunga tak boleh buka pula ya, sebentar. Yang bunga ni RM900. So kita ada pelbagai range harga lah untuk
cincin yang ni. Cincin yang ni design baru. Kita ada lagi design lagi satu yang itu mungkin anda dah pernah tengok. Tapi this one dia antara cincin yang lebih harga yang lebih affordable sedikit. Bawah 1,005 pun dah boleh dapat. Okey, RM900 pun dah boleh dapat. Boleh screenshot sekarang. Yang nak kahwin, yang nak bertunang, yang ni cincin ni Mel recommend lah. Okey. Mel kena laju-laju sikit sebab kita kesuntukan masa. Tapi jangan risau. Jadi kita sambung dekat Facebook pula. Okey, kalau untuk rantai tangan Grapheta 20 gram. Grapheta 20 gram. Dekat tangan Mel ni yang lagi ringan. Ini 5 gram. Okey, sebentar ya kita dapatkan Grapheta 20 gram. Okey, sementara tu Mel review dahulu rantai tangan yang 5 gram. Mungkin ada yang mencari rantai tangan Grapheta 5 gram. Okey, yang ini datangkan dengan mutu emasnya adalah mutu emas 916 euro Italia. Okey, sekejap ya. Pen ni dia macam tau. Okey. So, ini dia datangkan dengan mutu emasnya adalah mutu emas 916 euro Italia dengan beratnya adalah 5 gram. Yang ni anggaran harga RM3,300. Harga emas tengah turun. Yang macam ni dia RM3,000. Macam ni RM3,000. Yang cari rantai tangan bawah RM5,000 tu Mel bagi yang bawah RM3,000 lah. Bawah RM4,000. Macam tu. Boleh. Alright, ini dia. Yang ini apa yang specialnya dekat bahagian belakang ni dia high polish. So dia ada dua jenis finishing lah. Okay, bila high polish apa yang seronoknya anda boleh engrave. Okay, this one 5 gram RM3,000. Okay, yang ni Mel tunjukkan dekat anda, yang ni favorite Mel. Favorite Mel, yang ni semua orang kena ada. Boleh tak? Semua orang kena ada satu. Ambil yang Grapheta daripada Habib sebab lagi finishing, lagi kemas. Okay, ini dia datangkan dengan beratnya dalam lingkungan 5 gram pada harga RM3,300. Okay, RM3,300 Grapheta 5 gram. Okay, cepat screenshot sekarang. RM3,300 datang bilik pameran Habib sekarang. Okay, gelang Euro Italia 9 semua padu ke? Gelang ataupun bracelet. Okay. Gelang ataupun rantai tangan. Kalau untuk rantai tangan, tak adalah semua yang padu. Bergantung juga kepada design. Bergantung juga kepada berat lah. Pen ni basah. Okey, sekejap. Untuk Grapheta paling berat kita ada 15 gram. Dekat sini paling berat kita ada 15 gram. Untuk yang 20 gram tu mungkin kita tak ada. Okey, 20 gram tu mungkin Grapheta kita campur dengan yang ada love-love macam tu. Okey, ini dia. Finishing high polish 15 gram. RM10,000 ke atas. Okey, RM10,000 ke atas. Finishing high polish. Panjang adalah 18.5 cm. Okey, panjang adalah 18.5 cm. Yang ni kalau pakai memang daripada jauh dah nampak dah. Daripada jauh lagi dah boleh nampak. Okey, ini dia. Alright. Carvo 15 gram. Carvo adalah bangle. Tapi kita boleh cuba bawakan Carvo 15 gram. Okey, Carvo. Okey, sekejap. Gelang Beads Planet yang bulat tak ada. Tinggal yang bujur-bujur sahaja. Sebab habis. Sebab apa ni sekarang tengah trend pakai Beads Planet. Jadi habis. Tinggal yang bujur-bujur sahaja dekat tangan Mel ni. Okey. Cincin Stella yang baru. Alamak. Tajuk kita hari ni berkaitan dengan rantai tangan dan juga gelang. Jadi Mel tak dapat tunjukkan kepada anda. Ni cawangan mana? Melissa berada di Habib Ampang 2 sekarang ni. Melissa pakai serba putih sebab tajuk live kita berkenaan dengan perkahwinan, pernikahan. Jadi Mel kena sesuci murni. Macam tu. Okey, tanya kalau beli barang kemas Habib, harga termasuk upah. Betul. Harga yang Mel sebutkan adalah harga yang termasuk upah. Jadi kalau anda bayar, final price nanti adalah harga yang termasuk dengan harga upah. Dan juga harga upah berbeza-beza mengikut design lah. Maksudnya tak sama, tak ada spesifik harga upah. Okey, harga emas untuk hari ini, mutu emas 916 adalah RM598. Untuk mutu emas 999 adalah RM648. Okey, ini untuk kita punya Carvo bangle. Carvo bangle 15 gram. Ini dia. Adalah anggaran 15 gram. 15.9 gram. Okey. Dalam lingkungan harga 8,000, dalam lingkungan harga 9,000 hingga ke 10,000 lah. Harga emas tengah turun. Kalau tak sebelum ni harga dia cecah 11,000, 12,000. Yang ini 15 gram boleh dapat 8,000, 9,000 macam tu. Mel tunjukkan secara pantas sedikit ya sebab kejam masa. Okey, Grapheta ada combination yellow and rose tak? Tak ada. Yellow and white ada. Okey. Design yang padu mana? Kalau nak design yang padu, boleh juga ambil Beads Planet untuk rantai tangan. Okey, Beads Planet pun padu juga untuk ambil berat 13 gram, warna white gold dan juga warna yellow gold. Okey, ini dia.
Yang ini panjang 18.3 cm. Kalau nak design yang padu kan. Okey. Design yang padu yang ni pun boleh juga. Okey. Yang ni pun boleh juga. Antara design yang latest lah yang Mel bagi dekat anda ni. 15 gram RM9,600. RM9,600. Ataupun boleh ambil yang ni paling latest. Yang ni pun ramai orang suka. Ini dia. Datangkan dengan berat 22 gram. Okey, 22 gram RM13,800 ke atas. Okey, ini dia. Kalau nak yang lagi padu, ini dia 15 gram Grapheta. Okey, 15 gram RM10,200 ke atas. RM10,200 ke atas. Okey. Selain daripada tu, dekat tangan Mel ni pun boleh dikatakan design yang not bad. Not bad orang kata. Okay, kalau yang ini, design wavy ni paling ramai orang suka sebenarnya. Sebab dia design yang baru dan juga antara koleksi yang agak unik juga. Okay, kalau yang macam ni, Mel sebutkan harga laju-laju ya. RM5,500 ke atas, 8.7 gram, 17.5 cm. Kalau tengah-tengah ni, dalam lingkungan harga 12 gram, dalam lingkungan harga RM7,600 ke atas, 17 cm. Kalau ini koleksi Stella, 18 cm, 7.4 gram, RM4,600 ke atas. Okey, untuk mutu emas 916, harga hari ini adalah RM598. Manakala untuk mutu emas 999 adalah RM648. Harga trade-in pula untuk mutu emas 999 adalah RM489. Dan juga untuk mutu emas 916 adalah RM448. Okey. Jangan risau untuk anda yang baru masuk live. Kan, macam alamak Mel, live dah nak habis. Jangan risau. Sebab apa? Melissa akan continue lagi live kita dekat Facebook pula. Nak minta apa? Tadi Mel ada baca nak tengok Gavo kan, nak tengok Granita, apa semua boleh. Kita akan sambung di Facebook pula sebentar lagi. Boleh tak janji dengan Mel, anda akan masuk di Facebook pula. Sebab banyak lagi ni koleksi depan Mel yang Mel tak sempat nak review kepada anda. Cecilia around 13 hingga 15 gram ada ke? Ada. Kejap lagi Mel akan bawakan untuk anda di Facebook. Boleh tak? Sebab Mel dah kesentukan masa. Okay, Mel ada juga rantangan yang macam ni. Okay, kita ada juga rantangan yang local design. Maknanya bukan urut Italia 916. Ada juga yang macam ni. Sekiranya anda nak something extra, kadang-kadang ada yang suka design klasik. Boleh dapatkan yang macam ni juga. Ataupun yang macam ni. Sekarang ni design trend balik macam design ala-ala macam jam macam tu kan. Okey, jadi kalau anda nak tengok, anda boleh sambung dekat Facebook pula. Dan jangan lupa, jangan risau juga. Apa live ni nanti Melissa akan repost balik kat kita punya feed. So anda boleh je tengok berkali-kali live ni. Anda kata ada yang Mel pakai terlepas pandang berapa harganya dan sebagainya, jangan risau. Melissa akan kongsikan balik live ni dan juga apa yang Mel pakai dan sesetengah item barang kemas juga Mel akan repostkan dekat kita punya IG story. Okey. Ni semua ni, yang ni antara rantangan bawah 3,500 yang Mel boleh berikan kepada anda. Okey. Cover minimalis ada tak? Of course ada. Semestinya ada. Tapi jangan risau, kita sambung dekat Facebook pula pada jam 3.30 tengah hari nanti dengan topik yang sama. Barang kemas Mel akan banyakkan lagi sebab ramai yang nak tengok. Okey. Nak tanya cover putih lebih dari 35 gram, nanti tunjuk ke FB. Okey, boleh. Cover white gold 35 gram ke atas. Boleh kita akan tunjukkan di Facebook nanti. Cover. Ramai nak tengok cover ni. Okay, Mel cuba cari kalau kita ada koleksi Beats Planet lagi. Alright, terima kasih semua yang dah join live bersama dengan Mel. Kita jumpa lagi nanti di Facebook. Bye.